Saya ucap terima kasih pada media yang dapat bersama menyertai kalau boleh dianggap sebagai penguatkuasaan bersepadu di gudang penyimpan barang ataupun kurier di yang dikatakan Shopee lah, Shopee. Dan hari ini bersama saya dengan Ketua Pengarah JTK, Jabatan Tenaga Kerja, dan bersama KWSP, SOKSO, anggota keselamatan, JKKP. Kenapa kita panggil juga JKKP ni? Sebab kita nak tengok kilang ni keselamatan dan sebagainya. Dan apa saya teliti pada hari ini, masih berlaku kesalahan. Saya berharap supaya kita tak nak berlaku kesalahan. Akta kita dah buat, di bawah Akta Kerja 1995, Perintah Gaji Minimum 2024, yang saya sendiri yang membaca lulus di Dewan Negara dan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di Dewan Rakyat. Maka apabila lepas saja ke Dewan Negara, maka akta itu mesti laksanakan. Kalau pekerja bawah 5 orang, kita laksana pada bulan Ogos yang lalu, bermula 1 Ogos. Untuk yang lebih pada 5 pekerja, kita dah laksana bermula pada 1 hari bulan Februari 2025. Maka pada hari ini apabila kita membuat lawatan seperti ini, ataupun kita membuat secara ad hoc ni, secara operasi yang tanpa pengetahuan, dan masih yang tak melaksanakan perkara-perkara tersebut, khususnya tidak mencarung pekesong, kemudian tak mencarung KWSP. Dari segi gaji minima kita buat pengiran okey, tapi dari segi tidak mencarung KWSP, dan ada juga saya dapat maklumat bahawa mereka yang dah bekerja melebihi setahun tapi masih lagi seolah-olah dikata seperti tidak dapat memenuhi apa yang saya katakan tadi. Maka saya minta pegawai saya dalam masa antara seminggu ke 2 minggu nak menyelesaikan di sini. Sebab di sini ramai pekerjanya. Bekerja pun daripada pagi, bermula jam 7 pagi sehingga jam 5 petang, bersamaan 10 jam shift dia. Dia kerja 24 jam sini. Dan saya dapati bahawa apa yang disyaratkan itu tidak masih dilaksanakan. Jadi saya berharap yang di luar tu tolong teliti. Kita tidak tahu bila-bila masa kita akan datang ke tempat mereka pula. Kalau boleh saya nak buat hari-hari operasi, tapi tak mungkin lah. Tugas saya sebagai Timbalan Menteri, banyak kerja juga nak menjawab soalan di Parlimen dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun saya akan turun ke Kerapan, tidak kira di negeri mana, sama ada di Kedah ke, di Terengganu ke, di Pahang ke, atau di Selangor ke, saya tak kira masa. Maka di bawah bidang kami memang banyak perkara-perkara yang kami kena lihat, termasuklah di kilang-kilang kita nak pastikan keselamatan dan sebagainya. Tetapi hari ini tugasan kita, kita nak lakukan penguatkuasaan Akta Pemburuhan yang kita dah luluskan yang lalu. Dan saya dapati mereka masih tidak dapat mematuhi apa yang dikatakan yang kita tetapkan dalam akta tersebut, seperti caruman SOKSO dan pekesok, dan mereka mempunyai taklid sendiri yang kononnya tidak perlu. Dan yang lebih mengecewakan, ada yang antaranya datang kerja 3-4 jam, tapi oleh kerana mungkin ada sakit isteri dan hal-hal lain yang tertentu, terpaksa pulang. 4 jam tu tak dibayar. Itu pun menjadi satu kesalahan akta kita. Dan mestilah kita nak melihat sekarang ini apakah agreement yang dibuat kepada mereka itu. Kalau kami dapati perkara itu melanggar akta ini, kami akan teragak-agak mengeluarkan saman. Dan saman kita agak mahal juga, ya. Kita buat pendakwaan sekali. Dan kita buat pendakwaan sekali. Kalau tak percaya, tengok. Kalau saya dah turun sini, tak percaya, tengok. Saya akan buat. Itu maksudnya. Saya tak peduli. Saya akan lakukan. Jadi saya akan turun lagi. Dan setakat ini JTK telah melaksanakan 488 operasi
408 operasi yang di bawah atas-atas pematuhan penguatkuasaan bawah GTK SM ya. Dan 490 kertas siasatan telah dibuka berikutan kegagalan majikan mati atas-atas pemurahan. Seperti hari ini saya dapati ada yang tidak mematuhi atas-atas pemurahan. Di bahagian pejabat tadi saya tengok cantik, kemas. Tapi bila bahagian kilang, jangan tindas mereka. Mereka pun mengeluarkan titik peluh. Kamu dapat untung banyak, jangan tindas orang bawahan. Orang bawahan nak makan, ada anak bini, anak sekolah dan sebagainya. Jangan tindas mereka. Dan inilah yang sering saya katakan. Saya pun pernah melaksanakan perniagaan dahulu sebelum jadi wakil rakyat. Waktu saya muda, saya tak pernah tindas pekerja. Saya ikut apa yang syarat dan bayar KWSP sok-sok dan sebagainya. Dan 353 kes telah mendapat izin dakwa. Dan jumlah denda suruhan setakat ini 138,000. Dan 50 compound dengan tawaran compound jumlah 2.87 juta. Saya bawa balik pada Sabah semalam. Di Sabah pendakwan kita 87 juta terdakwa. Maknanya satu syarikat itu mungkin ada yang kena 50,000, mungkin ada kena 100,000. Jadi kita kumpul-kumpulkan ini dah 87 juta dan kita kembalikan kepada pekerja-pekerja yang membuat laporan tersebut. Jadi saya berharap supaya hari ini media datang tolong sebarkan seluas-luasnya, kerana kita tidak mahu ada penindasan berlaku dalam negara kita sendiri. Walaupun mereka pekerja asing ataupun pekerja tempatan, yang ramai saya tengok ini pekerja tempatan. Jadi kita tak naklah pekerja tempatan, pekerja tempatan ini seperti dianaktirikan. Jadi saya berharap supaya langkah seperti ini, selagi saya berada di Kusuma, saya akan laksanakan sebaik mungkin. Dan saya beritahu kepada Mak Menteri, saya akan laksanakan dasar yang kita bentangkan. Yang Mak Menteri buatlah kerja dia, kerana beliau banyak perkara yang beliau nak fikirkan tentang dasar-dasar dan akta-akta. Biar saya turun laksanakan, tak apalah muka buruk ni masuk TV, laksanakan dasar-dasar tersebut.